muka tak apa-apa nak ke depan sangat kan. So orang macam slow-slow tinggalkan kita. Kita ada seorang dua je kawan yang mau kawan kita, itu pun muka dia pun sama macam kita. Macam tu. Okey. Nama saya Nur Syairah binti Muhammad Syahid, boleh dipanggil sebagai Ira lah, nama samaran Ira, dan bekerja di Seremban sebagai seorang tentera. Ira adalah masalah, Ira seorang pengguna produk, satu produk ni dia daripada Mercury lah, produk Mercury, dan Ira nak masuk askar. Dan bila masuk askar ni diorang tak bagi pakai apa-apa produk muka lah. Dan Ira stop. Bila Ira stop, muka Ira akan jadi boom. Dia akan meletup lah, keluar habis. Sebab sebelum ni kalau kita pakai Mercury, memang cantik, memang elok. Masa tu memang glowing. Dan semua orang tahu dia glowing dan dia akan menipis kot, tak silap lah. Dia menipis dan memang cerah, memang putih, memang glowing. Tapi satu masalah dia, kalau kita duduk kat tengah panas, dia akan cepat burn satu. Satu lagi, dia pedih tau. Dia pedih sampai yang mengelupas tu kan. Dalam 6 bulan tu memang tak boleh pakai apa-apa produk kan. Lepas tu memang malangnya selama 6 bulan tu memang tak boleh pakai apa-apa. Dari start pada tu lah, pada stop produk Mercury tu, sampailah macam-macam try produk untuk hilangkan jerawat yang sebelum ni memang glowing. Memang muka mulus, orang cakap. Masa zaman sekolah, Ira punya dekat hidung ni, dia punya jerawat tu, orang panggil jerawat batu tau tak? Jerawat tu sangat sakit. Ada yang orang tak mahu kawan kita sebab muka kita macam tu lah. Masa tu, masa zaman sekolah. Kita kan ada, kat zaman sekolah kita ada grouping yang kawan yang rapat yang kita tau. Tiba-tiba time tu kan, kawan kita dah macam slow-slow tinggalkan kita. Bukan tak mahu kawan kita lah, mungkin kita tak apa lawa. Ada kawan kita yang seorang lagi tu lawa, muka dia elok. Kita muka dengan jerawat. Lepas tu kita punya muka tak apa-apa nak ke depan sangat kan. So orang macam slow-slow tinggalkan kita. Kita ada seorang dua je yang kawan yang mau kawan kita, itu pun muka dia pun sama macam kita. Macam tu. Terganggu lah sebab kita yang macam kita pernah kulit kita flawless macam mana pula kan. Lepas tu bila kita dah tak ada kulit yang macam tu, confident kita drop. Kita tak boleh ke depan sebab kita punya confident tu dah drop. So tak apalah, bagi orang lain lah. Aku segan lah muka aku macam ni kan. Ada satu perasaan yang aku kena buat something. Aku kena cari something, benda yang boleh rawat muka aku ni kan. Ira pernah habis duit dalam berapa, RM300, RM350 kot. Sebab Ira nak pergi spa. Lepas tu satu tu kita dah macam main dekat otak kan. Kita kena spend untuk muka kan. Macam nak kena cari produk lain lah. Tak boleh pergi spa nak clearkan muka kan. Tak boleh. Sebab benda tu dia kena konsisten. Selalu tengok story Kak Long. Kak Long ni macam ada satu knowledge. Kak Long ni macam tinggi kan. Macam okey lah. So kita follow lah dulu. Dan masa Kak Long cakap berkenaan Glorizer tu, kita tengok knowledge Kak Long ni. Tahu semua benda dalam Glorizer ni ada apa kan. Ira rasa benda ni aku nak try lah sebab benda ni macam kena je dengan kulit aku. Glorizer masa tu tap lagi. Bulat, bukan bulat yang tap tu kan. Ira pakai dalam seminggu. Ira nampak macam glowing lah. Ira punya muka masa tu, dia punya tanning balm banyak. Lepas tu yang dekat dahi ni ada yang Ira cakap jerawat yang merah-merah yang sakit tu. Lepas tu Ira punya hidung dengan pipi ni dia macam ada satu macam putih-putih tu tak. Pada seminggu tu Ira nampak tau benda tu macam dah licin sikit kat hidung kan, dah licin sikit. Lepas tu atas ni semua dah glowing sikit. So Ira macam okey ni kan. So alhamdulillah lah sekarang tak teruk sangat. Maksudnya masih nampak glowing, tak nampak teruk sangat, okey. Lepas Ira askar sekarang ni, Ira hari-hari main panas apa semua, tapi muka Ira elok lah. Selepas Ira pakai Glorizer, ramai lah yang tegur muka Ira kan. Sebab muka Ira dah masa tu dah recover lah daripada sebelum ni. Ya Allah, dengan hitam, dengan tanning balm, dengan whitehead apa semua kan. Memang recover lah orang cakap kan. So Ira yang sekarang ni, Ira tak pakai foundation tau. Tapi Kak Long nampak kan macam mana kan. Alhamdulillah, memang rasa bersyukur tu memang setiap hari lah. Ada orang yang pakai produk yang ada Mercury, stop daripada sekarang. Jangan stop, akan datang. Sebab apa? Korang akan ada efek akan lagi lama. Sebab Ira punya efek tu sangat lama. 3 tahun macam tu Ira tak dapat ubat. Maksudnya muka Ira bila dah kita stop Mercury, kita tahu Mercury bila produk Mercury bila kita pakai dia memang lawa. Tapi efeknya selepas tu kalau tertinggal ataupun contoh kita terputus stok, benda tu kulit kita akan boom. Dia akan meletup, muka kita akan keluar jerawat yang teruk, muka kita akan burn yang teruk. So kalau tak
kalau tak stop daripada sekarang, kulit kita akan susah untuk ubati. So macam Ira ambil masa bertahun, 3 tahun, 4 tahun untuk ubati, dan Ira bila Ira jumpa kekasih, dan kekasih alhamdulillah dapat ubat balik muka Ira. So jangan teruskan dengan produk mengkuri, stop dan cuba boleh try kekasih. Kalau okey dan teruskan. Kalau macam muka Ira selepas 6 bulan. Selepas 6 bulan walaupun Ira ni asker, tapi still akan nampak glowing tu. Ira nak ucapkan terima kasih sebab semua skincare basic kena dengan Ira, sangat-sangat berterima kasih lah. Memang Ira bersyukur sangat, dan tolong jangan stopkan produk ni, dan jangan putuskan stop, sebab Ira sangat-sangat memerlukan, dan macam ni lah macam ni lah Ira punya simpan stok ni, sebab Ira takut putus stok, macam tu lah.